baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Sofia binti Muhammad dari kelas Bahasa Melayu Unit 3. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik bagi subjek GPPP 1092, pengantar pengajian pendidikan. Aspirasi dan hala tuju pendidikan negara yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan satu usaha yang amat penting dalam membentuk generasi masa hadapan yang cemerlang dan berkualiti. Pendidikan bukan hanya menekankan pencapaian akademik semata-mata, tetapi memberi perhatian terhadap pembentukan insan yang berilmu, berkemahiran, berakhlak mulia, berjati diri dan mampu menyesuaikan diri dengan cabaran dunia semasa. Bagi memastikan aspirasi ini dapat direalisasikan, guru memainkan peranan yang amat besar dan tidak boleh dipandang ringan. Guru ialah insan yang berada di barisan hadapan dalam usaha mendidik, membimbing dan membentuk sasiah murid sejak di bangku sekolah lagi. Tugas seorang guru bukan sekadar mengajar, tetapi guru juga perlu mendidik dengan penuh komitmen, keikhlasan, kesabaran dan tanggungjawab. Aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia hanya akan benar-benar tercapai apabila setiap guru menghayati tugasnya sebagai satu amanah yang besar. Dengan adanya guru yang berdedikasi, berintegriti dan bersungguh-sungguh dalam mendidik, maka lahirlah generasi yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan kesinambungan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 tetapi telah ditambah baik dalam pelbagai faktor terutama faktor pendidikan secara menyeluruh. Sebelum merdeka, kebanyakan sistem pendidikan dan laporan pendidikan yang diperkenalkan lebih menekankan kepada pendidikan secara vernakular yang menjadi jurang perbezaan antara kaum yang terdapat di Malaysia. Sebelum penghasilan PPPM, KPM telah mengambil aspirasi dan dasar daripada laporan pendidikan terdahulu seperti Laporan Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960 dan pelbagai lagi. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia diperkenalkan pada tahun 2013 bagi tempoh 13 tahun bermula tahun 2013 hingga tahun 2025. Bertujuan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan. PPPM turut berfungsi untuk melakukan perbandingan dengan tanda aras antarabangsa. PPPM dirangka dengan mengambil kira kajian penyelidikan tempatan dan antarabangsa, pandangan pakar pendidikan, warga pendidik, ibu bapa serta rakyat Malaysia sendiri. Antara perkara yang ditekankan adalah pendidikan dapat membentuk kualiti dan keupayaan generasi baru menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan cabaran dan perubahan peradaban global. Murid yang mempunyai kualiti ialah murid yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah secara kreatif, kritis, inovatif, berkemahiran dalam berkomunikasi, cekap menggunakan teknologi maklumat atau TMK dan mampu bekerjasama dengan orang lain, bukan sekadar bekerja secara sendirian. Beberapa fokus penting telah diberi perhatian supaya pendidikan negara terus relevan, berkualiti dan berdaya saing. Antara hala tuju utama dalam PPPM ialah penekanan terhadap kemahiran abad ke-21. Murid perlu dilengkapi dengan kemahiran pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi supaya mereka mampu berfikir secara matang, menyelesaikan masalah dan bekerjasama dengan orang lain. Kemahiran ini penting bagi melahirkan murid yang lebih yakin, inovatif dan berdaya saing. Selain itu, PPPM turut memberi perhatian kepada integrasi teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi digital dalam pengajaran dan pembelajaran dapat menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna, menarik, interaktif dan berkesan. Guru dan murid dapat memanfaatkan pelbagai platform digital, bahan multimedia dan aplikasi pendidikan untuk meningkatkan kefahaman serta memperluas akses kepada ilmu. Seterusnya, pembelajaran sepanjang hayat juga menjadi hala tuju penting dalam PPPM. Pendidikan tidak seharusnya terhenti setakat di sekolah sahaja.
sebaliknya perlu diteruskan sepanjang hayat. Murid perlu dibentuk supaya sentiasa mempunyai keinginan untuk belajar, menambah ilmu dan menyesuaikan diri dengan perubahan dunia. Di samping itu, PPPM menekankan pendidikan inklusif bagi memastikan semua murid mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira latar belakang atau keupayaan. Pendekatan ini penting supaya tiada murid yang tercicir dan setiap individu berpeluang mengembangkan potensi diri secara maksimum dalam bidang pendidikan. PPPM juga memberi perhatian terhadap pembentukan nilai dan sahsiah. Pendidikan bukan sekadar melahirkan murid yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga melahirkan insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, berintegriti dan mempunyai jati diri yang kukuh. Aspek ini amat penting dalam melahirkan generasi yang seimbang. Akhir sekali, PPPM turut mengambil kira penilaian antarabangsa seperti PISA dan TIMSS. Penilaian ini membantu negara menilai tahap pencapaian murid serta mengenal pasti kelemahan dan kekuatan sistem pendidikan negara agar penambahbaikan dapat dilakukan secara berterusan. 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Pertama, akses merujuk kepada peluang pendidikan yang menyeluruh kepada semua murid. Matlamatnya ialah memastikan setiap kanak-kanak Malaysia mendapat hak pendidikan tanpa tercicir bermula daripada prasekolah hingga menengah atas. Aspirasi ini penting kerana pendidikan merupakan asas utama dalam membentuk masyarakat yang berilmu dan berkemahiran. PPPM menetapkan sasaran 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas. Kedua, kualiti. Bermaksud, sistem pendidikan negara perlu mampu menyediakan pendidikan bertaraf tinggi. Murid bukan sahaja perlu hadir ke sekolah, tetapi juga perlu menerima pendidikan yang benar-benar berkualiti agar dapat bersaing pada peringkat antarabangsa. Atas sebab itu, PPPM meletakkan sasaran supaya Malaysia berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Ketiga, equity pula merujuk kepada keadilan dalam pendidikan. Aspirasi ini menekankan pengurangan jurang pencapaian antara murid bandar dan luar bandar, antara latar belakang sosioekonomi serta antara gender. Maksudnya, setiap murid perlu diberi peluang yang adil untuk berjaya tanpa dipengaruhi oleh tempat tinggal atau keadaan hidup mereka. PPPM menyasarkan pengurangan 50% jurang pencapaian tersebut. Keempat, perpaduan. Perpaduan menekankan peranan pendidikan dalam menyatupadukan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi sekolah merupakan medan untuk murid belajar menghormati perbezaan, bekerjasama dan membina hubungan yang harmoni. Menerusi aspirasi ini, sistem pendidikan diharapkan dapat melahirkan generasi yang mempunyai semangat kekitaan dan identiti nasional yang kukuh. Kelima, kecekapan. Kecekapan ialah sistem pendidikan perlu mengurus sumber secara berkesan untuk memaksimumkan keberhasilan murid. Dalam konteks ini, setiap perbelanjaan, tenaga kerja, infrastruktur dan pelaksanaan dasar perlu memberi pulangan yang optimum kepada pendidikan negara. Kecekapan penting supaya sistem pendidikan bukan sahaja berkembang tetapi berkembang dengan pengurusan yang terancang, telus dan berkesan. Kesemua aspirasi sistem pendidikan ini hanya dapat dicapai sekiranya seorang guru memainkan peranan dengan penuh komitmen dan tanggungjawab. Guru berjiwa pendidik bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga memastikan setiap murid mendapat peluang pendidikan yang berkualiti serta dibimbing untuk mencapai potensi diri secara maksimum. Seterusnya, saya akan jelaskan 6 aspirasi murid. Yang pertama, pengetahuan. Aspirasi pertama,
menekankan murid perlu memiliki asas pengetahuan yang kukuh dalam pelbagai bidang seperti bidang bahasa, matematik, sains dan teknologi. Guru berjiwa pendidik tidak sekadar menyampaikan fakta tetapi menggunakan pelbagai kaedah pengajaran yang interaktif dan menarik. Contohnya, guru boleh menggunakan eksperimen sains secara praktikal atau pembelajaran berasaskan projek untuk membantu murid memahami konsep dengan lebih mendalam dan menerapkannya dalam kehidupan seharian. Dengan pendekatan ini, murid bukan sahaja tahu sesuatu perkara, malah memahami dan dapat menggunakannya secara kritis. Yang kedua, kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif menjadi salah satu aspirasi utama murid. Guru berjiwa pendidik mampu merancang aktiviti yang mencabar minda murid seperti perbincangan kumpulan, teka-teki logik atau kajian kes. Contohnya, dalam subjek matematik, guru boleh memberi situasi masalah dunia sebenar seperti mengira kos projek kebun sekolah, lalu meminta murid mencari penyelesaian terbaik. Aktiviti sebegini menggalakkan murid berfikir secara kreatif, analitis dan membolehkan mereka membina kemahiran menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kemahiran kepimpinan. Murid digalakkan memiliki kemampuan untuk memimpin, bekerjasama dan bertanggungjawab. Guru berjiwa pendidik menyediakan peluang bagi murid mempraktikkan kemahiran ini menerusi aktiviti ko-kurikulum dan kerja berkumpulan. Contohnya, guru boleh melantik murid sebagai ketua kumpulan dalam projek sains atau aktiviti persatuan untuk menguruskan tugas bersama rakan-rakan. Dengan bimbingan guru, murid belajar untuk membuat keputusan, berkomunikasi dengan baik dan mengambil tanggungjawab terhadap tugas mereka. Yang keempat, kemahiran dui bahasa. Kemahiran berkomunikasi dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi fokus utama. Guru berjiwa pendidik menggunakan teknik pengajaran yang mampu mendorong murid untuk bercakap, menulis dan membaca dalam kedua-dua bahasa. Contohnya, guru boleh mengadakan sesi storytelling dalam bahasa Inggeris atau debat dua bahasa yang memerlukan murid berinteraksi secara aktif. Aktiviti ini membantu murid menguasai bahasa dengan lebih yakin sekaligus membina keyakinan diri dan kemahiran komunikasi. Yang kelima, etika dan kerohanian. Murid perlu membentuk nilai moral, akhlak mulia dan pegangan agama yang kukuh. Guru berjiwa pendidik berperanan sebagai contoh tauladan, menanamkan nilai seperti hormat, kejujuran dan empati yang tinggi. Contohnya, guru boleh memberi peluang kepada murid untuk membantu rakan yang lemah dalam pembelajaran atau menguruskan projek kebajikan sekolah. Dengan ini, murid bukan sahaja belajar secara akademik tetapi juga murid mampu memahami kepentingan nilai murni dalam kehidupan harian. Dan yang terakhir iaitu identiti nasional. Murid perlu menghargai kepelbagaian budaya Malaysia dan memiliki semangat patriotisme. Guru berjiwa pendidik memupuk kesedaran ini menerusi pengajaran sejarah, aktiviti kebangsaan atau perayaan budaya di sekolah. Contohnya, guru boleh mengadakan projek berkumpulan tentang sejarah kemerdekaan negara atau aktiviti hari kebangsaan di sekolah untuk menanam rasa cinta akan negara dan menghormati kepelbagaian etnik dalam masyarakat. Sudah tentu, PPPM memberi implikasi terhadap guru. Implikasi pertama ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Melalui PPPM, guru perlu merancang proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih sistematik dan berkesan. Guru juga perlu menggunakan pelbagai kaedah pengajaran yang kreatif dan menarik supaya murid lebih mudah memahami isi pelajaran. Selain itu, guru juga perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan agar murid lebih berminat untuk belajar. Dengan pengurusan pengajaran yang baik, proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih lancar dan berkesan. Kedua, ialah pembaharuan profesionalisme guru. PPPM menuntut guru untuk sentiasa meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran mereka. Guru perlu mengikuti kursus,
latihan dan program pembangunan profesional secara berterusan bagi menambah ilmu serta memperbaiki kaedah pengajaran. Hal ini dapat membantu guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan ilmu kepada murid. Yang ketiga, kemahiran teknologi. Dalam era pendidikan moden, guru perlu mahir menggunakan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, guru boleh menggunakan komputer, projektor, internet dan aplikasi pembelajaran untuk menjadikan pengajaran lebih menarik dan interaktif. Penggunaan teknologi juga dapat membantu murid memahami sesuatu topik dengan lebih mudah dan berkesan. Seterusnya, yang keempat ialah mempunyai wawasan. Guru perlu mempunyai pemikiran yang jauh dan sentiasa peka terhadap perkembangan pendidikan semasa. Guru juga perlu bersikap inovatif serta berusaha meningkatkan kualiti pengajaran supaya murid mampu bersaing bukan sahaja di peringkat sekolah, malah di peringkat global. Akhir sekali ialah guru boleh menjadi suri teladan. Guru memainkan peranan penting. Contohnya, kepada murid dari segi sikap, tingkah laku dan nilai murni. Guru perlu menunjukkan akhlak yang baik, disiplin serta sikap bertanggungjawab supaya dapat membentuk shahsiah murid yang berakhlak mulia. Oleh itu, guru bukan sahaja mendidik dari segi ilmu pengetahuan tetapi guru membimbing murid menjadi insan yang berperibadi baik. Peranan guru dalam menjayakan aspirasi pendidikan Malaysia. Pertama, guru berfungsi sebagai pemudah cara pembelajaran. Guru digalakkan menggunakan pendekatan berpusatkan murid agar pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Ini membolehkan murid memahami konsep dengan lebih mendalam serta membina kemahiran berfikir. Yang kedua, guru bertindak sebagai ejen perubahan pendidikan. Mereka perlu bersedia menerima pembaharuan dalam kurikulum, pedagogi dan sistem pentaksiran yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan sikap terbuka terhadap perubahan, guru membantu memastikan sistem pendidikan sentiasa relevan dan selaras dengan perkembangan semasa. Yang ketiga, guru berperanan dalam membentuk shahsiah dan nilai murid. Selain akademik, guru membimbing murid mengamalkan nilai murni seperti kejujuran, tanggungjawab dan disiplin. Contohnya melalui aktiviti kelas atau projek kebajikan. Murid belajar untuk bekerjasama dan menghormati rakan sebaya. Guru sebagai penggerak kecemerlangan sekolah. Guru bukan sahaja mengajar dengan berkualiti tetapi turut terlibat dalam aktiviti ko-kurikulum untuk meningkatkan kemahiran murid secara holistik. Aktiviti ini membantu mewujudkan persekitaran sekolah yang kondusif dan berprestasi tinggi. Akhir sekali, guru juga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan menghadiri kursus, bengkel atau penyelidikan tindakan, guru dapat meningkatkan profesionalisme dan memperbarui kemahiran pedagogi mereka. Ini membolehkan guru menyesuaikan pengajaran dengan keperluan abad ke-21 dan mampu membimbing murid secara lebih efektif. Sekarang kita akan rungkaikan ciri-ciri seorang guru yang cemerlang. Guru yang cemerlang mestilah memiliki beberapa ciri ini dalam diri mereka. Yang pertama, mereka mestilah memiliki konsep kendiri yang positif, iaitu seorang guru percaya dan yakin akan keupayaan diri sendiri, mempunyai minat yang baik, memiliki objektif yang jelas serta tidak terlalu sensitif terhadap perkara yang berlaku. Seterusnya, ciri yang kedua ialah berakhlak mulia. Guru mestilah mempunyai integriti yang tinggi di samping mematuhi etika dan nilai keguruan yang telah digariskan oleh KPM. Bertanggungjawab dan amanah juga merupakan ciri yang perlu ada dalam diri guru berjiwa pendidik. Guru mestilah melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan sentiasa memastikan tugas yang dilakukan dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Selain itu, dedikasi. Guru mestilah sentiasa ikhlas dan sabar ketika mengajar, terutama ketika mengajar murid yang lemah dalam sukatan pembelajaran agar mereka dapat memahami subjek pembelajaran dengan lebih baik. Sebagai tambahan, guru mestilah bersikap terbuka, iaitu guru mestilah sentiasa beranggapan bahawa semua murid mampu berubah dan mampu mencapai kemajuan dan kejayaan apabila diberi peluang selayaknya kepada mereka. Serta seorang guru turut memiliki sifat penyayang.
Hal ini dikatakan demikian kerana seorang guru yang penyayang dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan mampu mengurangkan masalah disiplin di sekolah. Akhir sekali, guru mestilah mempunyai penampilan yang baik iaitu sentiasa menjaga kredibiliti profesion keguruan, mengundang rasa hormat dan mampu membina identiti guru yang efektif. Serta guru juga perlu menguasai pengetahuan kemahiran yang mendalam yang menunjukkan keterampilan yang unggul bagi seorang guru. Terlihat perkaitan visi misi yang diperkenalkan oleh KPM dengan guru berjiwa pendidik. Selaras dengan visi dan misi KPM dengan guru berjiwa pendidik ialah guru memainkan peranan penting dalam merealisasikan matlamat pendidikan negara. Visi Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera menunjukkan bahawa guru perlu memberikan pendidikan yang berkualiti kepada murid. Guru berjiwa pendidik akan mengajar dengan penuh dedikasi, membimbing murid bukan sahaja dari segi akademik tetapi membentuk sahsiah dan nilai murni dalam diri murid. Selain itu, misi KPM yang menekankan pembangunan potensi individu secara menyeluruh juga berkait rapat dengan peranan guru. Guru berjiwa pendidik akan membantu murid mengembangkan bakat, kemahiran dan potensi mereka supaya murid dapat menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Kesimpulannya, guru yang mempunyai jiwa pendidik merupakan tonggak utama dalam memastikan visi dan misi KPM dapat dicapai demi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan negara. Sekarang saya akan selitkan sedikit perkaitan lagu Kami Guru Malaysia dengan tajuk kita pada hari ini. Lagu Kami Guru Malaysia sangat berkait rapat dengan konsep guru berjiwa pendidik kerana menekankan dedikasi, keikhlasan dan komitmen guru dalam mendidik murid. Lagu ini menggambarkan guru sebagai pembimbing dan sumber inspirasi, bersabar menghadapi cabaran serta berusaha membentuk murid menjadi insan yang berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Pada dasarnya, guru berjiwa pendidik hidup dalam semangat lagu ini, iaitu mendidik dengan hati, jiwa dan penuh kasih sayang. Jelaslah bahawa aspirasi dan hala tuju pendidikan negara yang digariskan melalui dasar pendidikan seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 bukan sahaja memberi fokus kepada pembangunan murid, malah menuntut guru memainkan peranan sebagai pendidik yang berdedikasi dan berintegriti. Sebagai rumusan, guru yang berjiwa pendidik mampu membimbing muridnya untuk memiliki nilai keinsanan dengan kualiti dan jalinan sosial yang baik, serta guru berjiwa pendidik dapat dilahirkan menerusi latihan dan kemahiran yang diterapkan sejak awal seperti kepada guru pelatih. Perkara ini telah digariskan dalam PPPM 2013-2025. Selain itu, PPPM dapat menjadi usaha dalam mempersiapkan generasi muda Malaysia menghadapi cabaran abad ke-21 dalam bidang pendidikan.